tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. Contohnya kaki lima, kuih-muih Melayu, rumah tradisional Melayu, pakan ketai, baju kebaya. Perkenalkan busana yang awak pakai hari ini. Boleh. Di atas kepala saya ialah sebuah tanja dan ini kerongsan dengan bulan dan bintang. Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, iaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Pernah tak kita terfikir sejauh mana sebenarnya jejak orang Melayu tersebar di dunia? Bayangkan, di sebuah kawasan terpencil di China, ribuan kilometer dari tanah Melayu, wujud satu kampung yang dikatakan Kampung Melayu. Bunyinya macam mustahil kan? Tapi inilah realiti yang semakin ramai mula temui. Di sini, orangnya berpakaian sopan, ada yang berkopiah, malah ada yang fasih menyebut Assalamualaikum. Masakan mereka berempah, rumah mereka ada unsur seni Melayu, dan budaya mereka seolah-olah cerminan Nusantara lama yang masih hidup. Macam mana semua ini boleh berlaku? Adakah mereka keturunan pedagang Melayu yang berhijrah beratus tahun dahulu? Atau mungkin ada sejarah yang dunia terlupa? Kisah tentang hubungan antara dunia, Melayu dan tanah besar Cina yang lebih mendalam dari yang kita sangka. Hari ini, kita akan bongkarkan sesuatu yang luar biasa. Kisah komuniti misteri yang ramai tak tahu kewujudannya. Inilah Kampung Melayu di Cina, tempat di mana sejarah, darah, dan budaya bertemu dalam satu cerita yang luar biasa. Korang tak? Ikut saya bawa korang cari tempat yang menarik. Ada satu wilayah di China sangat mirip dengan Malaysia. Ada tumbuhan tropika, tulisan guna bahasa Melayu, kuih lapis dan persembahan tarian, iaitu Hainan, pulau tropika di selatan China. Beriklim panas sepanjang tahun dengan hujan singkat. Wilayah ini takkan alami musim sejuk. Jadi tanaman pertanian juga sama dengan Malaysia. Pokok kelapa, pokok pinang, pokok ketat, taman pandan dan biji kopi mudah ditemui di sini. Banyak restoran menghidangkan kari ayam, keropok dan snack-snack Malaysia. Penduduk tempatan juga suka lepak dengan makan kuih-muih Melayu dan kopi. Program televisyen yang mengajar cara memasak kari ayam ditayangkan dalam restoran. Mereka juga menumpuk rempah dengan lesung batu. Pasar malam di sini juga sangat meriah, menawarkan barang-barang bercirikan Melayu seperti batik, kebaya dan baju kurung. Di kedai kecil tepi jalan, kita boleh menemui congkat dan berbagai cenderamata budaya peranakan. Misalnya fridge magnet, prank post dan buku nota budaya Bebanyonya. Hainan juga mempunyai pantai dan pemandangan laut yang sangat mempersona. Jadi, kalau datang ke sini, selain nikmati pemandangan yang sangat indah, korang boleh juga rasai campuran unik budaya China dan Malaysia di sini. Ikut keluarga saya, semuanya pandai cakap bahasa Melayu. Selamat tahun baru. Hai semua. Saya Nenek Latifah. Hari ini sedang sama saudara-saudari di rumah minum teh. Saya selalu sama Latifah cakap bahasa Melayu. Juga selalu menyanyi lagu Melayu, betul tak? Ya. Betul. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat Nona dari jauh. Rasa sayang, sayang. Kami suka makan kari, Laksa? laksa, campuran, telur, sayur-sayuran, tahu, tabe, tambah sedikit sandan dan goreng kerupuk. Kami suka makanan Malaysia seperti sate, durian, kopi, minum kopi itu, laksa, dan lain-lainnya. Kenapa boleh cakap bahasa ini? Dulunya, papa mama saya pergi ke Asia Tenggara mencari rezeki dan saya lahirnya di sana. Di sana belajar. Sudah dewasa, saya pulang ke kampung halaman kita, Quanzhou. Yusuf. What's your name? Mukhlis. Ramai yang tak tahu dekat Yunnan ada satu kampung orang Islam bersejarah ratusan tahun yang memang wajib kita pergi. Dan ada sesuatu yang sangat menjadikan tentang kampung ni. Selamat datang di kampung Dong Lian Hua di Dali, Yunnan. Hari ini kita orang ambil Didi dari bandar Dali nak sampai ke sini. Adalah dalam 40 minit macam tu. Sampai je kat kampung ni memang boleh rasa suasana aman damai dan ketenangan kat sini. Awal-awal kita orang macam blur jugalah macam mana nak explore kampung ni. Tapi nasib baik ada seorang budak perempuan ni, Mariam nama dia, tolong tunjukkan arah macam mana nak pergi ke masjid.
Masya Allah, memang sangat cantik masjid ni korang tengok. Dia dah berusia lebih dari 500 tahun dengan ciri binaan tradisional Cina yang masih lagi kekal. Ini adalah masjid yang utama dekat dalam kampung Dong Lian Hua ni. Sebahagian pada masjid ni juga ada pusat pendidikan. Sekarang ni sedang musim cuti sekolah. Sebab cuti sekarang ni kosong lah. Dekat Dong Lian Hua ni, kita dapat belajar betapa kuatnya peranan orang Islam di dalam sejarah, ekonomi dan peradaban tamadun Cina. Yusuf. What's your name? Mukhlis. Ahmad. Brother Yusuf jemput kita orang datang ke rumah dia sementara nak tunggu waktu solat Zuhur. So alhamdulillah hari ni kita dijemput oleh Mr. Shah sama isterinya dan juga sahabatnya Brother Yusuf yang ada pisang kaki. Tak macam pisang pun. Ya, betul pisang kaki. Bismillah. Kita kembali menuju ke masjid untuk menunaikan solat Zuhur. Aku betul bila tengok betapa kuatnya pegangan agama komuniti Islam dekat sini. Macam lagi kuat daripada kita kat Malaysia. Yusuf ada cerita kat kita orang yang kampung ni sekarang memang sangat sunyi sepi. Sebab ramai anak-anak muda sekarang keluar mencari rezeki dekat bandar. Jadi apa kata kita yang travel dari Malaysia ni, jom kita sama-sama support, kita singgah, kita meriahkan suasana dan ekonomi dekat kampung ni dengan tali persaudaraan Islam yang kita ada. Pandai Mandarin macam mana ajar bahasa Melayu di China? Itu tidak menjadi masalah. Apabila saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, maka pelajar akan lebih mudah untuk memahami cara sebutan dan makna perkataan. Adakah cikgu akan bagi nama Melayu kepada pelajar-pelajar? Saya telah banyak memberi nama-nama Melayu kepada pelajar. Contohnya nama Melayu seperti Juwita, Latifah, Suhana, Puteri, Suri, Johan, Anita dan banyak lagi. Macam mana cikgu pilih nama itu? Saya pilih nama dan saya lihat kepada maksudnya juga. Adakah pelajar ini sesuai untuk memiliki makna, memiliki nama yang saya berikan ini ataupun tidak, ya? Apakah cara untuk ajar mereka sebut R? Untuk menyebut R perlu latihan yang banyak. Maksudnya tidak hanya sebut R sahaja, kena sebut perkataan itu ada huruf R. Kereta, ya, rambutan. Itu membuatkan pelajar lebih tahu cara menyebut R dan juga mengenali perkataan-perkataan yang telah diajar yang ada huruf R itu. Adakah cikgu pernah memasak makanan Malaysia untuk para pelajar? Oh ya, saya sering memasak masakan Malaysia kepada pelajar. Nasi lemak, kari ayam, kari daging, teh tarik dan saya pernah menyediakan roti canai segera kepada pelajar. Mereka suka, sangat-sangat suka. Ya, itu membuatkan pelajar tahu nama-nama makanan Melayu sebelum mereka pergi dan merasai sendiri. Apakah aktiviti di universiti untuk pelajar China lebih merasai budaya Malaysia? Di universiti, setiap semester akan mengadakan aktiviti kebudayaan. Dalam aktiviti itu kami akan memperkenalkan tentang adat perkahwinan orang Melayu, makanan orang Melayu, cara hidup orang Melayu, ya, bahasa Melayu, cara berpakaian, tarian, ya, dan sebagainya. Minggu kebudayaan ini tidak hanya terhad kepada pelajar bahasa Melayu sahaja. Malah kami turut mengajak ataupun menjemput pelajar-pelajar dari bahasa lain juga untuk mengenali dengan lebih dekat tentang negara Malaysia. Apakah pandangan pelajar di China terhadap bahasa Melayu? Pelajar sangat memandang tinggi bahasa Melayu. Mereka juga bersungguh-sungguh belajar bahasa Melayu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, dan kita lihat pada hari ini hubungan Malaysia dan China sangat bagus. Baik dari segi hubungan diplomatik ataupun ekonomi. Dan sudah tentu pelajar juga berminat untuk bekerja dan menggunakan bahasa Melayu. Banyak syarikat-syarikat China yang bertapak ataupun bekerjasama dengan syarikat-syarikat di Malaysia. Jadi di situ ada peluang untuk pelajar yang belajar bahasa Melayu bekerja dan menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya di situ nanti. Perasaan dengar orang China cakap bahasa Melayu? Orang-orang Cina di sini banyak sangat belajar cakap bahasa Melayu, jadi bangga sangat dan sangat-sangat teruja sangat.
Sebab bila orang yang bukan daripada negara sendiri cakap bahasa sendiri, saya rasa sangat-sangat wow. Saya terkejut sebabnya kita tahu bahasa Melayu bukan satu bahasa memanglah mudah kan, gunakan betul perkataan rumi semua ke ABC. So bila saya datang Beijing, China, bila semua cakap bahasa Melayu, kita pergi kedai makan kan. Oh, terima kasih, selamat datang. Saya macam wow. Agak kagum dan terkejut bila saya pergi ke BFSU, bila saya mendengar diorang cakap bahasa Melayu, saya macam wow, English pun tak boleh, tapi Malaysia pula diorang boleh, bahasa Melayu diorang boleh. Sebenarnya saya terkejut dan actually sangat-sangat amazed sebab saya ada pergi satu convenience store yang dekat China ni, and bila saya masuk tu tiba-tiba diorang sapa saya dengan perkataan-perkataan bahasa Melayu. Selamat datang, terima kasih. Itu saya sangat amazed lah dengan orang Cina dekat sini yang boleh fasih cakap dalam bahasa Melayu. Apa culture shock yang terbesar awak alami di China? Saya nak cakap pasal bidet. Saya tak biasa sebenarnya. Saya tak pernah tak tiada bidet. Kereta senyap. Which is kita tahu kereta kalau dekat Malaysia kan, kita kereta tu bunyi enjin ni kuat tau. Bunyi enjin, bunyi exhaust kan, bising sangat. Bila datang China ni kan, kadang-kadang tu ada je kereta kat belakang, ada motor kat belakang kan. Tapi senyap, kita tak perasan pun yang mereka ada kat belakang, yang diorang dekat belakang tau. Pemandu dia duduk di belah kiri. Sebab kita dekat Malaysia duduk belah kanan. Saya macam terasa nak bawa juga kereta dekat China. So saya nak rasa macam mana bawa kereta tapi seat driver belah kiri. Macam contohlah kita pergi shopping mall ke apa, tiba-tiba ada orang datang untuk bergambar. Macam terkejut lah tiba-tiba nak ambil gambar. Walaupun saya tak faham bahasa diorang, tapi bila diorang keluarkan kamera, so saya macam oh okey macam tu. Boleh tak ajar satu slang dalam bahasa Melayu? Bapak. Bapak tu adalah ayah kan? Ya. Tapi kita akan gunakan bapak tu dalam ayat contoh. Kalau awak nak cakap satu tu benda tu tersangat sedap, jadi ayat dia macam ni. Bapak sedap. Bapak best. Bapak best. Bapak besar. Bapak tinggi. Itu contoh dia. Siot. S-I-O-T. Siot. 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 Yes. Contohnya siot ni, dia untuk someone yang suka membuat kita rasa annoyed tau dengan dia punya, contohnya dia buat jokes tau, tapi jokes dia tu macam yang kita rasa macam dia ni siut lah kan, contohnya kan siut lah dia ni. Hek eleh. Hek eleh. Yeah. Hek eleh. Contoh saya cakap kat awak, tempat tu best gila, tapi bila awak pergi benda tu biasa-biasa saja. So kita akan cakap hek eleh, biasa je. Hek eleh, biasa je. Gila tu kalau selalunya orang Malaysia macam cakap benda tu best, macam best. Contohnya makan ni sedap gila, ataupun contohnya panas gila cuaca hari ni. So saya rasa itu antara selalu slang orang Malaysia yang selalu guna. Menurut catatan lama, pedagang Melayu telah lama berlayar hingga ke pelabuhan-pelabuhan China sejak abad ke-15. Ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, menetap dan membina komuniti kecil yang kekal hingga ke hari ini. Dari generasi ke generasi, mereka mengekalkan bahasa, adat, dan agama walau beribu batu dari tanah asal. Apabila Anda melangkah ke kampung ini, Anda akan rasa sesuatu yang pelik tapi indah. Di tengah-tengah suasana Cina terdengar azan berkumandang, bau kari dan sambal memenuhi udara, dan senyuman penduduknya seolah-olah menyambut Anda seperti saudara jauh yang baru pulang. Namun, masa berubah. Ramai anak muda di sana sudah terpengaruh dengan budaya modern, dan identiti Melayu mereka perlahan-lahan pudar. Hanya segelintir masih berjuang untuk mengekalkan warisan ini agar dunia tahu bangsa Melayu pernah jejak kaki sejauh itu. Kampung ini bukan sekadar kisah luar biasa. Ia adalah peringatan bahwa identiti kita bukan hanya tentang tempat kita berdiri, tapi tentang akar yang kita bawa kemanapun kita pergi. Dan mungkin di sana, jauh di bumi Cina, masih ada jiwa Melayu yang terus hidup, menunggu untuk dikenali semula. Rasa sayang, oh rasa sayang, cerita kita takkan pernah hilang.